warahmatullahi wabarakatuh. Semua belajar? Apa khabar semua? Semua sihat? Sihat ya, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah sihat. Tapi minta maaf cikgu disclaimer awal-awal. Oh. Minta maaf. Okey. Cikgu nak minta maaf awal-awal cikgu kurang sihat sikit, jadi minta kamu semua bagi kerjasama ya. Boleh tak boleh? Boleh ya, okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita nak berkatilah majlis pembelajaran kita. Minta seorang wakil kelas untuk bacakan doa. Amin, baca doa Amin, sila. Amin, okey. Baik, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak tanya, semua hadir ke hari ni? Siapa tak datang? Tahu tak dia pergi mana? Tak tahu Oh, tak apa. Pergi toilet. Siapa pergi toilet? Husni pergi toilet. Okey, tak apa. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. So, kamu semua dah bersedia ke belum? Okey, cek bawah meja. Tengok ada sampah ke? Boleh cek. Tadi, siapa main-main sampah? Cek ada tak sampah? Boleh kutip sampah. Boleh buang dulu. Tak ada Okey, baik. Okey, semua dah ready ke belum? Dah ready ya, okey? Okey, cikgu akan tunjukkan satu video ni. Cikgu nak kamu semua hayati dan fahami apa yang awak dapat dalam video ni. Boleh tak boleh? Boleh, baik. Okey, saya nak minta seorang wakil pelajar bagi tahu apa yang awak dapat tentang video tadi. Okey, berlari lagi. Happy menang, betul? Lagi? Olimpik, Adwa? Pakai singlet. Belum lagi, sabar. Okey. Okey, siapa boleh terangkan daripada awal video tadi tu dia buat apa? Berlatih bersungguh-sungguh. Berusaha, betul? Betul. Lepas tu pada pengakhirannya, pada penghujungnya dia menang apa? Siapa kenal Usain Bolt? Semua kenal tak? Tak kenal? Okey, baik, sila. Bagi salam. Okey, masuk, sila. Tak ada birthday. Pelajar. Okey, sila. Baik, Aiman ni. Okey. Tadi pasal video tadi tu, Usain Bolt, siapa tahu dia menang apa? Dia menang apa? Olahraga. 100 meter dia menang Olimpik. Betul, okey. Tadi dalam video tadi, cikgu nak terangkan, Usain Bolt ni ada proses. Proses daripada dia training sampailah dia menang. Okey. Siapa tahu hari ni kita nak belajar pasal apa? Terima kasih. Okey. Tadi Sherina ada bagi tahu saya manis di hujung. Jadi, siapa boleh kaitkan manis di hujung dengan sesi pembelajaran hari ni? Dessert. Kuih. Okey, Adwa, apa kaitan video tadi dengan manis di hujung? Bukan, salah. Terima kasih. Betul. Berikan tepukan pada Husni. Okey, cikgu nak bagi Husni reward. Sebab Husni jawab dengan baik. Jadi, awal-awal lagi Husni dah dapat. Baik. Sama. Baik. Okey, apa yang cikgu nak terangkan dekat sini ialah dalam perjalanan atlet ni, waktu hujungnya mesti manis di hujung. Sama seperti kita dalam makanan, pada penghujung makanan kita nak apa? Mesti kita nak manis-manis, betul? Okey. Okey. Siapa pernah tengok pengap pisang? Fatih.
Okey. Siapa pernah makan pengat pisang? Okey, rasa pengat pisang apa rasa pengat pisang? Manis. Okey, biasanya kita makan pengat pisang bila? Bila-bila masa pun boleh. Okey, Adwa suka makan cendol tak? Suka? Okey? Okey, siapa tahu pasal kuih angku? Okey, Wani, apa kuih angku? Okey, dibuat daripada dalam dia inti. Okey, betul. Kita bagi kat Wani reward. Baik, terima kasih sama. Okey? Okey, kalau boleh makan tu jangan buang sampah merata, okey? Baik, boleh belajar? Okey, pada topik hari ni cikgu nak ajar pasal tentang pencuci mulut tempatan. Apa beza pencuci mulut tempatan dengan international? Adwa Afif. Sekali lagi saya tengok awak berdiri luar kelas. Ameh. Behave. Okey? Okey. Nak minta seorang bacakan. Apa itu pencuci mulut tempatan? Siapa volunteer nak baca? Okey, Nisa, sila. Kuat sikit Nisa, saya tak dengar. Aizuddin. Okey, teruskan. Okey, baik. Terima kasih Nisa atas penerangan tadi. Okey, Aizuddin, apa yang awak faham tentang pencuci mulut tempatan? Okey. Okey, apa faktor utama dia? Itu, pencuci mulut berasaskan sumber Ameh, sekali lagi awak beri luar kelas. Jangan main-main Ameh. Cikgu dah warning Apa tadi Din? Sherina. Sekali lagi Sherina. Cikgu tegur. Okey? Okey Sherina. Okey, Farahin. Fatih, jangan ganggu kawan. Faham? Awak nak berdiri? Awak nak gula-gula tak? Awak nak gula-gula tak? Okey, sila. Okey, seterusnya. Okey, semua cikgu. Okey, jom kita main satu aktiviti untuk kamu lebih faham tentang pencuci mulut tempatan. Siapa nak main? Siapa lapar? So, cikgu nak kamu bentuk 5 kumpulan, satu kumpulan 5 ke 6 orang. Boleh tak boleh? Okey, bentuk sekarang. Cepat. 10, 9, 8, 7, Ameh, cikgu dah pesan. Hati-hati dalam kelas, Ameh. Okey, dah berapa orang? Duduk. Okey. Okey. Sekarang ni kita akan mulakan aktiviti kita. Okey, dalam kotak misteri ni, pelajar. Duduk. Hakim, Ameh duduk. Adwa. Duduk Husni duduk. Adwa. Cikgu tak sihat sikit. Okey, cepat. Siapa nak makan, cepat. Okey? Okey. Siapa tahu jenis-jenis kuih tempatan? Lah ni. Fatih. Fatih, tepuk mengakap sekarang. Tepuk mengakap. 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih Fatih.
Okey. Kelas. Please, cikgu nak teruskan aktiviti kita pada hari ini. Okey, cikgu nak bagi tahu aktiviti kita sekarang. Cikgu ada 5 jenis kuih dalam kotak misteri. Jadi dalam kotak misteri ni, cikgu nak kamu semua teka apa nama kuih dalam box ni. Dan cikgu nak kamu tulis dalam kertas nama kuih, rupa kuih tu macam mana, tekstur, bau. Adwa, Afif, bangun. Awak menari titi sekarang. Menari. Sekarang. Jangan ulang lagi, faham? Okey. Cikgu akan teruskan. Cikgu minta nanti korang tulis dalam kertas. Boleh tak boleh? Boleh ya? Okey. Minta kita lantik setiap kumpulan ada wakil. Boleh tak boleh? Okey. Okey, sila ke hadapan. Satu orang saja wakil kumpulan. Jangan tengok dalam kotak. Okey, Haji. Ambil. Salam. Masuk. Okey, dalam kelas pelajar, dalam kumpulan cikgu nak kamu berbincang, kamu boleh rasa kuih tu. Kuih tu rasa manis ke, kenyal ke. Dan kalau boleh cikgu nak kamu tahu teknik memasak apa yang digunakan dalam pembuatan kuih tu. Boleh tak boleh? Boleh Okey, cikgu bagi 1 minit. Minta semua tulis dalam kertas. Boleh tak boleh? Sekejap ya. Okey guys. Okey, belajar, duduk, belajar, makan, duduk. Okey, cikgu nak terangkan, cikgu nak mengajar sikit. Dalam pencuci mulut ada berapa kaedah? Pencuci mulut tuan-tuan? Ada 5. Okey, Adwa bacakan 5 kaedah memasak. Kuat sikit Adwa, cikgu tak dengar. Okey, cikgu akan pergi by group, cikgu akan tanya. Boleh tak boleh? Dah ready ke belum? Okey. Haji. Haji dapat kuih apa Haji? Okey, terangkan saya apa yang awak dapat semasa rasa agak-agak tu. Manis. Tekstur? Lembut. So awak rasa dalam ada 5 kaedah tu sejuk. Kenapa dia kena serve sejuk? Ya, betul. Beri tepukan pada Haji. Okey, seterusnya. Grup Yong. Okey, awak dapat kuih apa? Okey, apakah kaedah memasak yang digunakan untuk buat onde-onde? Okey, awak rasa apa onde-onde tu? Manis, betul. Okey, lagi? Kenyal, lagi? Kenapa tak sedap? Kenapa dalam tak ada buah Melaka? Oh, dalam dia keras. Maksudnya apa? Oh, tepung terlalu tebal. Okey, baik. So, sedap tak sedap kuih awak dapat? Tak sedap. So, okey, seterusnya grup Fariza. Okey, Fariza boleh terangkan saya dapatan kajian awak?
Okey, bangun Fariza. Terangkan kat kawan-kawan. Okey guys, dengar. Okey, kuih bakar. Okey, habiskan makanan dulu. Sherina, duduk Sherina. Sherina nak gula-gula ke tak nak? Duduk baik-baik. Okey, dengar. Dengar Fariza. Baik, tak apa. Fariza mencuba. Tak apa, teruskan. Okey, baik. Terima kasih Fariza. Okey, cikgu betulkan sedikit. Kuih bakar merupakan kuih yang diserve panas. Betul tak betul? Okey, kuih bakar ni serve panas sebab dia melalui proses proses apa dua? Main-main lagi tepuk mengakap. Okey? Okey semua. Belum lagi, ada lagi kumpulan yang belum. Lapar ke cikgu dah bagi makanan? Tak apa. Siapa baik dalam kelas ni, cikgu bagi gula-gula lagi. Okey? Kumpulan Wani. Terangkan apa yang awak dapat. Okey? Bagi tahu kawan-kawan apa awak rasa, rupa dia macam mana, tekstur dia macam mana dan kaedah memasak yang digunakan. Okey. Inti apa? Inti kentang. Okey, baik. Izzuddin. Fatih. Okey, teruskan. Tengok, dengar Wani kata. Rapuh Okey. Rangup ke tak rangup? Fatih, bangun. Fatih, titi sekali lagi. Buat titi. Sini. Goyang kepala. Okey, lagi Wani. Dengar guys. Wani nak terangkan kuih yang dia dapat. Golden brown. Okey. Baik, terima kasih. Menggoreng. Okey, siapa tak tahu kari pak menggoreng? Awak pakai fryer? Mana ada kari pak microwave? Okey, saya nak tanya Haji. Kenapa kari pak perlu menggoreng? Betul. Haji dah dapat ke belum? Belum, okey. Tahniah Haji. Okey, siapa lagi kumpulan yang belum present? Kamu belum? Okey, Hakim bangun. Izzuddin, jangan kacau Hakim. Okey, Hakim. Boleh tak belajar? Okey, Hakim. Jangan kacau Hakim. Belajar. Okey, Hakim, terangkan kuih apa awak dapat, rupa, rasa dan tekstur. Kuih lapis, okey. Rupa dia bentuk macam mana? Dengar belajar. Dengar, Amir. Lapisan lain-lain. Oh, warna. Okey, kuih lapis warna apa? Pink dan putih. Okey, Hakim, lagi Hakim. Tekstur dia apa tekstur? Sherina. Tekstur dia? Kenyal. Okey, baik. Terima kasih. Kumpulan mana lagi yang belum present? Semua dah present, okey? Oh. Terima kasih Hakim. Okey, kaedah memasak yang digunakan untuk kuih kukus. Siapa yang pernah buat kuih lapis? Angkat tangan. Ada kawan kita buat kuih lapis tak? Ajar pandai buat kuih lapis. Okey. Okey, kita akan pergi lebih mendalam. Apakah maksud kaedah memasak yang digunakan? Okey, minta Farahin. Tolong baca Farahin.
Dengar, pelajar. Kuat sikit Ain. Okey, seterusnya. Okey, baik. Terus. Okey, baik. Terima kasih Ain. Okey, saya nak minta Erna. Apa yang awak faham tentang hot dessert? Bangun Erna, sila dengar, pelajar. Ya, betul. So, cikgu nak terangkan lebih lagi. Hot dessert ni merupakan seperti contoh-contoh ini. Biasanya bubur pulut hitam makan masa bila? Waktu kenduri, betul. Okey, biasanya adua makan bubur cacang masa bila? Ha? Masa lapar. Okey, lapar lagi ke pelajar? Okey, siapa berkelakuan baik, cikgu akan reward gula gua. Okey, tunggu, cikgu akan tanya lagi. Okey, minta seorang wakil pelajar untuk baca. Okey, Hajar sila. Okey, dengar pelajar. Fatih. Okey, Adwa. Bagi contoh lain. Contoh dessert dekat depan ni. Bagi contoh lain. Aiskrim sorbet merupakan dessert international. Kita nak yang dessert tempatan. ABC. Selain ABC? Cendol. Okey, kalau Chinese punya? Oh, pandai. Berikan tepukan kepada Adwa. Okey, Adwa. Berikan tepukan kepada Adwa. Okey. Ya, pelajar, fokus. Ulang suara. Cara penyimpanan, simpan dalam. Okey. Saya terangkan sikit, saya share sikit ilmu. Okey, terima kasih Alani. Cikgu terangkan kenapa kita perlu letakkan dalam tin besi ataupun dalam wrap adalah untuk mempercepatkan proses penyejukan tu. Faham tak faham? Okey, bila kita pakai tin besi ni menyerap haba, betul? Okey, seterusnya. Okey, terus soalan. Okey, Adin. Okey. Aiskrim Satu Malaysia tu dia lebih kepada produk inovasi. Kalau yang kita dulu waktu kecil-kecil kita makan Asam Boy, Bandung, itu adalah lokal. Kalau dia dah jadi macam cumi-cumi, itu lebih kepada produk yang dah lebih kepada inovasi lah. Cumi tu jelly. Jelly kalau yang ada apa Magnum ke, itu dah lebih kepada produk yang sudah diinovasikan. Boleh, tapi dia lebih kepada macam pisang goreng cheese, produk yang dah diinovasikan. Tapi sebenarnya dia still lagi lokal kuih. Faham? Okey, minta seorang tolong bacakan. Aiman Syakirin. Aiman Syakirin minta tolong bacakan. Baca dua-dua. Okey.
Okey, okey, saya nak tanya Fatih. Kenapa tekstur garing di luar, lembut di dalam? Bangun Fatih. Fatih cepat. Cepat Fatih. Cepat Fatih. Kenapa? Sebab dia digoreng dengan minyak penuh dan panas. Okey, terima kasih. Seterusnya steam dessert. Okey, seorang siapa faham tentang steam dessert? Tadi siapa yang dapat steam dessert? Okey, Amir, kenapa? Minta tolong bacakan apa yang awak faham. Steam. Okey, baik. Terima kasih Amir. Kita teruskan kepada... Okey, kita teruskan aktiviti seterusnya. Hakim Aizuddin. Bangun, tepuk mengakap. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita akan buat aktiviti seterusnya. Siapa nampak ada benda hitam ni kat depan? Okey, cikgu nak seorang wakil datang ke depan untuk kita dapatkan kaedah memasak. Okey, Momoy, sila. Okey. Dapat apa? Okey, Momoy dapat ais. Okey, Alani. Boleh? Buat. Cikgu akan terangkan kemudian. Panas. Okey, Adwa. Fry, goreng. Okey, Syamira. Tak terus. Sekali lagi. Baik, boleh. Teruskan. Okey, steam. Okey, dan kumpulan terakhir akan dapat boil. Boleh tak, Haji? Okey. Cikgu akan bagi kamu kertas mahjong dan marker pen. Cikgu nak kamu bagi satu cadangan kuih, apa-apa jenis kuih mengikut kaedah memasak, dan cikgu nak ada 5 ciri-ciri ni. Boleh tak boleh? Boleh Okey. Cikgu bagi masa 3 minit saja. Pencuci mulut. Boleh buka phone, sila. Satu jenis sahaja. Bagi grup Adwa. Okey. Pelajar, siapa ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Boleh. Okey pelajar, masa tinggal 3 minit saja. 3 minit saja. Cuba tengok ada ink tak? Satu jenis saja. Semua. Okey pelajar, minta faster, cepat sikit pelajar. Masa mencemburui kita. Tadi awak dapat apa? Bagi satu jenis apa-apa kuih, dan saya nak semua ciri-ciri ni. Okey pelajar, cepat pelajar. Okey, buat cepat-cepat. Okey, buat macam Adwa je, simple je. Cikgu nak simple saja. Simple saja. Okey. 1 minit lagi belajar, buat simple saja.
1 minit saja. Okey, cepat-cepat bantu kawan. Siapa nak pen marker bagi tahu cikgu? Ajay. Ambil dua-dua, cepat. Okey, pelajar, cepat sikit pelajar. Dah siap dah? Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Bantu kawan. Cikgu, dia kata saya cikgu. Din, duduk Din. Mana Adwa? Okey, Adwa, sila terangkan apa yang awak dapat, Adwa. Okey, pelajar minta dengar pelajar. Okey, Adwa terangkan apa yang awak dapat. Okey. Dengar pelajar. Baik. Okey, berikan tepukan pada Adwa. Okey, seterusnya. Okey, dengar. Sherina. Okey, pelajar dengar. Okey, teruskan. Okey. Cendol. L. Okey, teruskan Sherina. Okey. Okey, terima kasih Sherina. Berikan tepukan kepada Sherina. Okey, seterusnya grup Ajay. Dah siap belum? Okey, Fitri teruskan. Hakim duduk, Hakim. Aizuddin. Fatih duduk. Okey. Pelajar, dengar pelajar. Saya akan soal nanti. Kuih apa tadi? Oh, biji nangka. Okey. Baik, seterusnya. Okey, Nisa. Okey, teruskan. Okey. Okey, baik. Terima kasih kepada Syamira. Berikan tepukan. Okey, last but not least. Okey, teruskan cepat sikit. Ada orang pernah makan tak pulut panggang? Rasa apa? Sedap Okey. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Berikan tepukan kepada grup Al-Adil. Okey. Sebelum cikgu mengakhiri kelas cikgu pada hari ini, cikgu nak bagi satu kerja rumah. Pelajar. Fatih. Minta masa 5 minit saja lagi. Kerja rumah. Okey, kenapa pencuci mulut tempatan dekat di hati saya? Macam Sherina. Apa kuih favourite awak daripada Sarawak? Kek lapis, kenapa? Kenapa awak suka kek lapis? Okey, berikan tepukan kepada Sherina. Okey, pastikan minggu depan semua pelajar hantar kerja rumah ni. Boleh tak boleh? Baik. Sebelum cikgu akhiri kelas, cikgu nak minta seorang untuk simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa nak? Reward dia lebih besar daripada tadi. Okey, minta.
Okey, cakap dengan kawan-kawan. Kawan-kawan dengar? Okey. Lima. Ada 5 kaedah masak. Okey. Jenis. Okey, teruskan. Teruskan. Ada menggoreng, ada mengukus, ada membakar. Rebus dan steam. Okey? Setiap dessert tempatan ni dia ikut negeri sendiri apa yang kita diperkayakan bahan-bahan tu. Contoh daun pandan ke apa contoh. Baik, ada lagi tak yang nak tambah? Tak ada, itu saja. Okey, terima kasih Nisa. Berikan tepukan kepada Nisa. So, Nisa dapat 2 gula-gula. Okey guys, sebelum pelajar, cikgu minta 2 minit saja lagi. Sebelum cikgu mengakhiri kelas, cikgu nak bagi satu kata-kata. Kata-kata, manisnya kuih, semanis kita menjaga warisan bangsa kita. Kalau kita tak jaga warisan bangsa kita, apa anak cucu kita akan rasa? Betul tak betul? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu menjaga warisan kuih tempatan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.